final battle dia kau dapat rasa sangat intens. Kau dapat rasa Security has the name, the tech gauge, the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Reviews that... Assalamualaikum, hai. Okey, dan hari ni aku pergi tengok filem The Furious Pertaruhan Maruah. Filem ni diarahkan oleh Hack Aik Siong. Macam itulah. Aku tak sure lah dia ada arahkan filem apa lagi. Mungkin ada kot, aku je yang tak perasan. Dan cerita ni dilakonkan oleh Zul Arifin sebagai watak utama dan memegang watak Firdaus. Lepas tu ada Sky Iskandar memegang watak Hakim. Ada Ikmal Amri, watak antagonis sebagai Daniel. Lepas tu ada Marissa Yasmin, ada Zamarul Isham, ada Zarul Hussein ataupun Zarul Umbrella. Lepas tu ada Syahki Mim, ada adik Zara Zaf. Dan ramai lagi lah juga. Ada beberapa orang lagi pelakon-pelakon dia yang aku tak boleh nak recall macam biasa. Cerita ni pasal apa? Cerita ni sebenarnya pasal tinju ataupun boxing. Aku tak sure ada lagi ke filem lain di Malaysia, filem Malaysia yang mengenai tinju boxing macam filem ni. Aku tak sure, rasa macam tak ada. Aku rasa macam ni first lah. Dan kalau first, ya okey, nanti aku uraikan apa yang best ataupun tak. Ya, pasal tinju dan kisah dia bermula selepas kematian bapa kepada Zul Arifin ataupun watak Firdaus dan adik dia Hakim yang dilakukan oleh Sky Iskandar tu. Kematian bapa dia, lepas tu ada berlakulah beberapa perkara, dia terpisah dengan adik dia, lepas tu dia jumpa balik, adalah Ikmal Amri sebagai Daniel tu, dia ajak fight boxing sebab Firdaus ni dia dah, orang kata dia pula next champion. Lepas tu dia macam-macam berlaku. Kau pergi tengoklah sendiri ataupun kau bacalah sinopsis tu kat mana-mana yang sebetulnya. Okey. Untuk filem ni aku nak mulakan dengan perkara yang tak berapa best ataupun yang tak best bagi aku. First thing first, filem ni aku rasa 1 jam yang pertama kot. Keseluruhan cerita ni lebih kurang 1 jam 40 minit. Dia hampir 1 jam pertama adalah sesuatu yang membuatkan aku rasa agak boring sebenarnya. Agak tak sabar nak menunggu benda-benda yang menjadikan aku excited untuk tengok. Tak ada fight yang ada tu ada, tapi simple fight. Tak ada emosi yang betul-betul bagi kemuncak. Tak ada at least orang kata yang pasal tinju nak fight apa semua mesti adalah scene-scene berlatih ke apa yang kita rasa benda tu macam orang kata dia nak build up ke pertandingan tu kan dengan baik. Tak ada. So dia banyak bermain dengan drama je, drama keluarga je. Kalau kau ada terperasan dalam aku punya YouTube channel ni, aku ada post pasal filem ni. Aku mengharapkan bukan sekadar fighting. Aku berharap benda bermain emosi lah kan. Filem ni tak naklah fighting je juga. Tapi itulah, dia terlebih bagi drama untuk hampir 1 jam pertama. Itu yang buat aku macam ini dah lebih daripada apa yang aku minta ni kan. Lepas tu emosi dia nak kata tak sampai langsung, tak lah. Tak, dia ada juga part-part yang boleh sampai. Nanti aku beritahu bahagian yang baik pasal emosi dia. Tapi keseluruhan cerita dia just macam kau rasa macam drama biasa. Cuma ditayangkan di wayang dan dia punya kualiti visual, kualiti audio semua lebih baik lah daripada drama. Tu yang buatkan kau rasa agak tepu pada 1 jam pertama ataupun lebih kurang 1 jam, kurang lebih 1 jam tu lah.
Apa juga yang tak best adalah ada satu scene ni dia ulang 2-3 kali. Aku faham kenapa scene tu diulang. Dia nak menunjukkan trauma kepada watak Sky Iskandar ataupun watak Hakim tu. Tapi bila dah ulang benda yang sama, scene yang sama, semuanya benda tu yang sama, dia jadi macam dragging pula. Tu yang bagi aku sedikit spoil lah lagi kan. Dia menambahkan kespoilan dia tu. Kau dah bosan, dah rasa tepu dengan drama. Lepas tu dia ulang benda yang sama. Memang dragging kan kau rasa kan. Keseruan yang kurangnya memang drama yang 1 jam pertama tu lah. Yang lain tu okey, tu bawa kepada benda yang best dia. Dia punya, macam aku cakap, dia walaupun dia punya emosi tak sampai, tapi ada satu scene tu aku suka tau. Scene tu pergaduhan antara watak Firdaus dengan Hakim, dua beradik. Bukan bergaduh tumbuk lah. Dia bergaduh mulut, dia meluahkan perasaan. Yang tu sampai. Yang tu aku suka. Yang tu agak sampai lah kan. Masing-masing dapat meluahkan. Masa tu kita rasa sikit intense pergaduhan diorang tu. Tu yang bagi aku scene yang baik lah untuk bahagian emosi. Tapi yang lain adalah 1-2 tu bila melibatkan antara mak dengan anak, adalah sikit rasa beremosi. Tapi tak adalah sampai gila-gila sangat orang kata kan. Lepas tu apa juga yang lagi best adalah makeup dia. Makeup dia quite nice. Lagi-lagi kesan-kesan kena tumbuk, lebam-lebam tu. Nice lah. Bagi aku menjadi tak nampak fake. Dan sebenarnya untuk keseluruhan cerita ni, penyelamat dia adalah final battle dia. Final battle dia kau dapat rasa sangat intense. Kau dapat rasa editing dia cantik, camera work dia cantik, angle-angle dia ambil semua cantik. Kat situ bagi aku diorang macam terlalu all out kepada final battle. Tapi sayang final battle dah best, tapi build up daripada awal cerita nak ke final battle tu sangat slow. Sepatutnya kalau korang ada tengok filem-filem boxing daripada luar negara, dia ada tunjuk dia punya latihan apa semua kan. Kat situ dia dah tunjuk lepas tu di selang-seli dengan fighting yang best. Yang ni tak, dia just mengharapkan pada final battle dia. Nasib baiklah final battle tu bagi aku puas hati. Walaupun gerak-geri perlawanan tu tak adalah terlalu menjadi sangat, tapi bagi aku nice lah untuk Malaysia. Level Malaysia bagi aku tu dah cukup best lah. Tak adalah kau nampak macam pergaduhan budak-budak ke apa kan. Tapi dia nampak lah, cantik lah dia punya fighting boxing kan. Tapi boxing apa je fighting yang kita boleh nak tengok dia punya koreografi. So macam tu lah. Tapi nampak lah okey. Tu yang bagi aku penyelamat untuk keseluruhan cerita ni. Kalau final battle dia sama flat ataupun sama membosankan ataupun tak berapa nak sangat teruk, tak menjadi dia tu kan, kau akan rasa macam keseluruhan cerita ni akan jadi gagal lah kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang disebabkan final battle dan satu scene pergaduhan antara dua beradik tu yang agak best, penyelamat untuk keseluruhan cerita ni bagi aku, so aku boleh bagi 7 bintang per 10. Kalau final battle tu out, lagi jahanam aku rasa aku bagi bintang kan. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem The Furious Pertaruhan Marwah ni, mungkin kot dah filem boxing pertama Malaysia. Aku harap kau dapat subscribe ke channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum. Yo, suck it, yes, I can.